alasan tak tabari kasihmu bertutur di. Selamat petang. Sekarang saya bersama Cikgu Zawari. Cikgu, boleh saya tanya soalan? Nilai apa yang Cikgu rasa pelajar dapat melalui? Alhamdulillah, selamat petang. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bagi saya sebagai penolong Kanang Kokom, sememangnya saya mengharapkan kerjasama daripada semua pelajar, disiplin di kalangan pelajar, semangat kesukanan di kalangan pelajar. Itu yang kita cuba untuk terapkan dalam diri di kalangan peserta-peserta yang terlibat dalam Karnival Sukan pada tahun ini. Sekarang saya bersama Cikgu Romlan. Cikgu, boleh saya tanya soalan? Boleh. Bagaimana perasaan Cikgu melihat para pelajar mengambil bahagian hari ini? Okay. Pada pandangan cikgu, mula-mula sekali syukur Alhamdulillah kerana ke program Karnival Sukan Kokom bagi tahun 2025 ini telah dapat dijayakan dengan sebaik-baiknya lah. Dan perasaan saya sangat gembira lah. Okay, ramai murid-murid yang terlibat untuk mengikuti acara-acara yang kita jalankan pada Karnival Sukan pada kali ini. Okay, antaranya di hari terakhir ini permainan frisbee yang begitu mendapat sambutan dari semua pelajar kita, kan, dan mereka bermain pun bersungguh-sungguh. Jadi saya rasa pengajaran saya itu berjaya lah untuk murid-murid ini bermain dengan teknik dan juga balingan yang betul.